Risau rambut jadi obo-obo? Obo-obo. Hai, jumpa lagi dengan Akak Gunting. Pixie cut. Apa itu pixie cut? Pixie cut ni, guntingan pixie cut ni dia sejenis macam boy cut, tetapi dia styling kan menjadi macam ala-ala Korean. Risau rambut jadi obo-obo? Obo-obo. Gunting macam boy cut tapi panjangkan sikit, nampakkan hampa gegel. So pixie cut ni yang sesuai adalah untuk jenis-jenis rambut lurus ataupun wavy. Yang jadi masalah di mana rambut kerinting sangat-sangat kau, tiba nak potong pixie cut. Agak-agak jadi apa? Jadilah. Gitu So, nak potong pixie cut mestilah rambut lurus ataupun wavy. Kalau rambut kerinting sangat-sangat nak buat boleh je sebenarnya. Tapi kau kena buat keratin dulu. Keratin dulu baru buat pixie cut. Dapat sesuatu? Dapat? Jangan lupa follow Akak Gunting. Muka cantik, rambut mestilah cantik.